Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Sound test okey kah? Sound saya? Sebentar ya, saya nak share kepada grup saya sekejap. Sound saya okey kah? Clear, baik, terima kasih. Sebentar ya, sebentar saja. Saya nak share kepada grup. Okey. So, apa khabar semua rakan-rakan? Allahumma salli. Okey, sebenarnya itu Allahumma salli. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, apa khabar semua sahabat-sahabat? Alhamdulillah jumpa lagi kita. Satu dua hari ini saya tak banyak ni sebab ada urusan. Baik, hari ni hari Sabtu dan kita ada ruang masa untuk melihat dan merungkai di mana kesilapan kita dan sebagainya, dan anda ada teknik masing-masing. It doesn't matter. It's just satu perkongsian ke mana market nak pergi pada hari Isnin nantilah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada yang memberi salam. Baik, mohon share, mohon tap-tap juga. Saya tak pernah dapat 10k ya. Kalau ada yang tap 10k, alhamdulillah. Baik. Apa yang berlaku dekat Gold sangat ngeri sekali ya, kerana ketika mereka yang sedang dalam keadaan mencari buy tiba-tiba market itu drop, dan alhamdulillah saya ada buat selling dan saya collect lebih kurang dalam berapa je, 6k itu je lah. Baik. Kita nak tengok sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya yang telah menyebabkan market ini drop sebegitu. Right? Waalaikumsalam yang memberi salam. Saya nak tengok apa yang market, apa yang dari orang politik saya ke sini nak belajar dengan abang. Boleh je, tak ada masalah. KTD Blues, tak ada masalah. Baik, saya nak kongsikan tentang pandangan saya tentang gold lah. Kenapa dia begitu. Baik. Dalam skala kecil memang gold telah pun melanggar banyak peraturan, which is new high, dan tidak ada lagi support dan resistance dan sebagainya yang mampu. So, saya terpaksa bergerak ke, orang kata apa, mungkin ke monthly ataupun tahunan. Saya gerak ke tahunan dululah. Sebab di MT4 kita tak ada time frame, kita tak ada time frame tahun, yearly, kita tak ada, yang kita ada adalah monthly. So, saya gunakan chain view untuk melihat kepada yearly, senang kita tengok. Gold Expo kata buat dia macam mana. Baik, saya akan jelaskan juga berkaitan dengan Expo dan sebagainya. Sabar. Guna Oanda. Okey, sama-sama. Guna Oanda, boleh je. Dia lebih kurang sama lah. Okey lah, saya guna Oanda. Okey. Okey, nampak So, di sini, kita kata market ini dia buat satu pullback, dia naik, dia buat satu pullback. Dan begitulah. Okey. Now, dekat mana saya nak susul ataupun melihat breakout. Okay. The latest breakout yang ada, yang sebelum pada ini adalah di sini kan. Itu yang previous breakout. So daripada situ market terus naik. Baik, sekarang ni persoalan kita nak cari dekat mana ending dia. So based pada FMCBR, setiap yang mula akan ada yang akhir. So, maksudnya di sini dia buat pullback. So, ini permulaan kenaikan. Tak boleh kita nafikan. Inilah permulaan kepada kenaikan. So, bila kita membuat satu prediction Fibonacci, nak tengok di mana ending dia, kita akan tarik daripada sini sampai ke bawah. Okey. So, daripada sini jelas memberitahu kita market ini yearly punya status, dia telah pun berada di Fibonacci 423. Okay, so kalaulah di situ berlaku rejection, itu memang sepatutnya, dan memang
Sebenarnya saya dalam konteks ini, saya sentiasa berjaga-jaga. Takut dia buat pullback dan ternyata dia buat pullback. Okey. So, kita kata begini. Dari pandangan mata kasar kita, dia telah pun hit area 423. Daripada segi hukum Elliott wave, yang panjang ini confirm adalah wave yang ketiga. So, saya akan buat satu labeling. So, secara tidak langsung, kita faham bahawasanya ke mana market ni nak bawa. Ke mana market ni nak bawa kita. Ini menunjukkan dalam yearly, dia telah pun melakukan satu perjalanan wave 3 yang panjang dan berakhir di 423. Kemudian, daripada hukum Elliott wave pula, Elliott wave yang kita belajar dan sebagainya, dia ada 5 structure. Okey. Dan 5 structure Elliott wave ni, alright, jelas telah pun terbentuk 1, 2, 3. Yang paling panjang, yang paling power 3. So now, market ini akan membuat penurunan untuk wave yang keempat. Baik. Sifat yang ini adalah sifat momentum. Ini sifat momentum, wave 3. Jadi, pullback di sini kita akan letakkan sebagai pullback tanpa CB. Apa itu pullback tanpa CB? Which is, dia beritahu kita pullback ini bergerak mengikut momentum yang masih kuat, which is tidak ada base di situ. Kita senang untuk melihat bila mana ada base di sini, senang kita nak buat kiraan ataupun sebagainya, tetapi tak ada base. So, kalau dia ada base, dia akan jadi rally, base and rally, dan dia break out that base, makanya kita tahu seller masuk. Itu sangat obvious. Tetapi sekarang ini, dalam momentum yang kuat, tiba-tiba ada rejection juga yang kuat, dan dia berlaku di persekitaran Fibonacci. Baik. So, untuk menyelesaikan masalah ini, kita nak tahu dekat mana dia boleh turun. So, ini akan diberitahu oleh time frame kecil. Which is, so, jom kita pergi kepada monthly. Daripada year, kita pergi ke month. Daripada year, kita pergi ke month. Maka kita dapati monthly juga tidak ada base. So, kita tak boleh lagi bergerak di monthly sebab monthly tak ada base. So, sebab saya base trader, ada base baru saya ambil kira. So, saya pergi kepada daily lah. Baik. Daily ni sangat mengujakan. Sebentar. Sebab daily ni, dia ada base di sini. Dan bila base breakout, dia petanda bahawasanya seller ni semakin menguat. Maksudnya, buyer tu dah pun hampir kurang lah. So, bila dia dah breakout resistance di sini, possible tak sekiranya market ini bergerak untuk cari balik zone breakout sebagai RBS, SBR untuk membuat A, B dan C. Possible tak? Yes, sangat possible. So, kalau begitu, kita ambil daily ni sebagai panduan patokan untuk kita membuat arah wave 4 tadi. So, kita buat penarikan Fibonacci. Kita tarik di situ. Dan kita nampak zone 161 yang terdekat ada di sini. Okey. Dan zone ini adalah zone support sebelum. Okey, zone support sebelum. So, dia juga adalah zone breakout.
So, kalau saya ambil untuk perkadaran saya berhati-hati, saya akan ambil zone ni. This zone, dia breakout, dia retest, could be dia second retest dalam 161, ya. Dia ada sini. Dalam zone 161. Okey. Baik. So, untuk minggu hadapan, pandangan peribadi saya adalah market ini dia akan buat correction tapi dalam bentuk yang sangat besar. Dan itu bukan satu yang abnormal ataupun luar biasa, kerana pergerakan dia based on trend juga sebelum ni sangat-sangat strong. So, saya menjangkakan untuk wave yang keempat, market ini akan bergerak daripada sini dan membuat A, B dan C sebagai pattern pullback lah. Baik. Okey. Daripada sini, benarkah dia nak pergi cari ke sini? Itu memerlukan satu lagi analisa, iaitu di H4. Okey. So, di H4 juga, dalam zone sini ada base juga yang dipecahkan. Nampak di H4 juga ada base dipecahkan. Baik, kita nak tengoklah kalau Fibo ni cukup bijak untuk memberitahu apakah zone di daily yang kata-kata 161 ini bertepatan juga dengan ukuran di H4. Okey, kita ambil pengukuran di sini untuk lihat ternyata tepat zone di H4 adalah 261. 261. Manakala zone di daily adalah 161. So, ketetapan ini mengukuh dan menguatkan keyakinan saya, iaitu H4 261 equal to daily 161. So, ini lebih menguatkan saya lagi bahawasanya di situlah goal akan jatuh. Baik. Persoalan seterusnya adalah, saya buangkan banyak-banyak kotak ni takut sebentar sebentar. Okey. Yang besar ni dia mengganggu sebab kita tahu tu zone 423 daily 423 monthly. Okey. So, sekarang ini cuba perhatikan jatuhan ini secara langsung. Jatuh dia di kawasan 161. Nampak Bermaksudnya menggunakan ukuran Fibonacci dan biasa adalah 161 adalah hentian pertama sebelum dia melangkah ke hentian seterusnya, iaitu di sekitar 261. Okey, bermaksud di sini jatuhan dia berada di 161. Dan reaction daripada sini kita tengok ada shadow panjang. Bermaksud ada buyer push up. Ya. Ada buyer push up. Nah, kita telah katakan di sini adalah kawasan resistance lah. Kita nak tengok apakah resistance ini bersamaan dengan push dari market push daripada bawah ni. So, for that reason kita pergi ke H1. Okey. Di H1 kita tak dapat melihat sebarang setup untuk membuat kenaikan. Belum ada. Bukan kata tak ada, belum ada. Belum berlaku. Hari Isnin baru kita akan tengok di H1. Okey, Isnin baru kita akan tengok di H1. Dan kita pergi lagi kepada M15. Baik.
Di M15 ada. Di M15 ada. Apa yang dibuat oleh M15? Jelas, I would say that saya adalah base trader. Dan I would say, saya akan melihat kepada kemampuan base untuk menahan harga. Jikalau base itu berlaku breakout, saya consider base itu sudah tak kuat lagi. Saya consider that base no more stronger. So, whatever yang naik adalah merupakan cubaan untuk memecahkan. You boleh ada di sini engulf ke apa ke sebentar. Tapi cubaan untuk naik adalah untuk memecahkan benteng. Dia berjaya tak pecah? Dia berjaya pecah. Bila dia berjaya pecah, dia turun untuk ambil order. Dan normally, selalunya orang akan tunggu di area engulf. Tapi tak apalah. Sekejap lagi kita akan lebih lagi analisa kenapa dia pergi ke situ. Sebab insyaAllah, setiap benda ada jawapan dia. So, kalau yang ini nak naik, ke mana dia nak naik? Apakah dia nak pergi sampai ke sini? Baik, kita buat penarikan Fibonacci, kita tanya dia. Pak Ibu, mana price tu akan pergi sebagai pattern A, B dan C. Dan buat penarikan Fibonacci daripada breakout base, terus sampai ke sini. Apa yang diberikan oleh Fibonacci bukan area ni. Bukan area ni. Yang dia beri adalah area sini. Which is this level. Nah, kenapa dia bagi di situ? Jom kita tengok. Kita pergi ke time besar. Okey. Dia bagi tahu kita di sini. Di area sini. Which is sini area sini. Area sini. Area sini. So, bukan di sini Fibonacci bagi di area sini. Which is di area situ. Okey. Jom kita tengok. Di sini juga adalah sepadam ini. So, ini kawasan Fibonacci yang bagi. Bukan di sini. Tapi di sini. Resistance, breakout. And then another breakout. Dan zone ini belum retest. So, di sini sebenarnya adalah di area sini. Okey, itu benda dia. So, maksudnya sekarang ni apa yang dapat saya simpulkan adalah pergerakan ini bersifat ABC lah. Okey. Terbuang yang tidak berkenaan supaya kita tak begitu keliru ya. Okey. So ini adalah saya punya analisa. Saya melihat di sini ya. Maka ini dia buat A, B and C. So I will call that this is A. So I'm looking for B and I'm looking for C. Okay. ABC untuk membentuk correction. Dan memang zone ini adalah zone yang sangat-sangat kritikal untuk dilihat sebab dia base. Dia base yang sudah di breakout dan belum di retest. Let's say kata dia nak pergi ke sini lah. Mungkin orang kata dia nak ambil ke atas lagi. By hook or by crook dia kena langgar ini dulu sebelum dia pergi ke sini. So that's why saya kata ini adalah kawasan yang kita akan lihat sebagai perkara yang perlu diberi perhatian penuh. Okay, dia ada sini. So, bolehkah saya mengambil sifat buy? Silakan. So, kenapa saya kata boleh bentar.
sebentar. Saya pergi kepada H4 sekejap. Okey. Okey. Sebentar. Saya nak tengok pattern wave 2 macam mana. Baik, sebentar. 12 month. Okey. Okey. 4 ni, okey, 4 ni dia reflect dengan ini. 2 dia buat sideway, dia buat sideway. Dalam elliott wave dia kata kalau 2 buat sideway ataupun simple, 4 akan jadi di opposite lah. So kalau ini dia jadi macam hanya satu batang saja as a, orang kata sideway, bermaksudnya ini berkemungkinan untuk buat A, B dan C seperti mana yang kita telah pun buat tadilah. So maksudnya di sini betul. Dia sangat-sangat tepat dengan teori yang diberikan oleh Elliott Wave lah. Baik. Sekarang saya nak ambil unjuran daripada sini. Ya, saya nak ambil unjuran daripada sini. Bolehkah kita membuat bayung? Okey. Perhatikan betul-betul. Dan kita nak buat mungkin di time frame kecil. Kerana apa? Kerana gold bergerak, harga candlenya sangat mahal. 100 pip. M1 pun kadang-kadang 100 pip. Baik. Saya nak anda perhatikan the magic of Fibonacci. Dan kenapa saya begitu suka dengan Fibonacci ini. Alright. Kenapa saya begitu suka dengan Fibonacci? Ini adalah M1, M5 ya. Kita nak ni jap. Okey, saya ambil M5 sebagai tidak terlalu kecil M1 ataupun tidak terlalu besar jarak dia sebab harganya terlalu besar sekarang ni. Baik, saya nampak di sini ada satu pergerakan pergerakan. Dan pergerakan ini sangat bagus kerana apa? Kerana dia telah memecahkan base. Dan base ini adalah milik base di M15. Saya tunjukkan lagi sekali. Oh, bukan, tak ada kat M15. Sorry, bukan. M15 ke atas yang pecah. Baik, semasa dia bergerak, kita akan ambil ukuran Fibonacci. Di sini ada base. Drop, base and drop. Then breakout. This base. Bila base breakout, saya as a base trader, saya tidak melihat lagi kepada opportunity sell. Saya melihat peluang untuk mencari buy. Nah, kalau market ni nak jatuh, base ini wajib dipecahkan kembali. Maksudnya ada berbalas pantun lah. Maksudnya kalau lepas pada dia naik, sekiranya dia nak turun lagi, dia kena masuk, break dan retest dan go. So, saya melihat sekiranya satu-satu base itu dipecahkan, saya akan mengambil the opposite, the other way around untuk menentukan. Okey, sekarang ni market ni tengah turun. Bila dia turun, berlaku base break, saya akan stop untuk cari yang turun. Saya akan looking for yang naik. Itu normal praktis saya lah. So that saya tak terlalu, orang kata apa, nak melawan. Tapi saya tengok dulu pattern yang dia buat. Baik, di sini base ini bukan CB. Tu terang cakap, base ini bukan CB. Base ini adalah base biasa. So, ada base CB, ada base bukan. So, for that reason, saya terpaksa pergi ke M1. Nampak di sini. The base ini yang dia buat ni, drop, base and drop, you could say that this is a breakout ke, apa ke, I don't mind. Tapi, ternyata, base ini, bila dia pecah, saya tak lagi mencari sell. Saya akan mencari buy. So, kemana market ini bawa? Breakout di area sini. Saya akan buat satu penarikan Fibonacci. Saya tanya Fibonacci,
mana price dia nak pergi. So, dia akan tunjuklah. Dia akan tunjuklah ke mana dia nak pergi. So, kalau kita kata di M1, bukan di M1, di M15, yang kita tandakan di sini sebagai kawasan 161 untuk pullback, di M1, dia adalah kawasan 423. So, correlation di antara MTF memberitahu kita keyakinan ketepatan ukuran kita adalah sama. Cuma level fiber tu mungkin berbeza. Kalau di H1 tadi dia pergi sampai ke 161 sahaja. Tapi bila kita pergi ke taraf yang kecil, the same 161 adalah 261 maybe di M5 dan 423 maybe di M1. So, tapi level sama. So, itu yang membuatkan kita melihat itu mempunyai orang kata apa, kekuatan yang, keyakinan yang kuat untuk pergi ke area sini. 423 yang kita tanda tadi, market ini akan buat pullback. Baik. Masalah dia, kita lihat dia telah pun buat di sini. Fibonacci, mana dia pergi tadi daripada bawah? Dia tunjuk rejection berlaku di 261. You tak trigger ke you nakkan something yang macam ini, di mana dia beritahu exactly kawasan dia nak buat rejection atau dia nak buat pullback. You tak trigger ke you nak tahu bahawasanya bagaimana daripada bawah sini dia boleh pergi ke sini dan daripada sini dia buat satu pullback. Instead of kita masih lagi duduk buy, kerana apa? Kerana kita yakin dia nak naik lagi. You tak trigger ke nak tahu rahsia market stop dan it stop. You tak teringin ke nak tahu benda tu? Siapa nak tahu? Saya nak ajar. Type 1. Alhamdulillah. Ramai sebenarnya yang nak tahu bagaimana market tempat dia boleh stop without kita guessing. Ramai sebenarnya yang belum tahu. Kenapa? Kerana kita di inducement ataupun digoda oleh candle. Ini goal. Cikgu nak tahu kalau waveform tak buat divergent please. Okay, baik. Boleh. Kita pergi ke basic je dulu. Itu bab agak advance sikit. Right? Kita be fair kepada mereka yang masih belum tahu kaedah Fibonacci kita. Baik. Nampak tak di sini? So, bila benda ni dah berlaku, saya secara senang dapat memberitahu iris A. Sekarang saya mau cari B. Dan saya sekarang mau cari C. Apa di ini? Salah. Ambil label lah. Ini dah. Ni. Kenapa dia boleh stop di kawasan A? Iaitu di kawasan 261. Okeylah. Grup saya mungkin selepas 261, dia orang sell. Tapi kenapa dia berhenti di sini? Okey, kenapa dia berhenti di sini? Jom kita tengok. SIC sebentar. Saya adalah base trader. So, mana last base yang telah dimatikan? Ini last base. Ini, di sini. Di sini last base. Rally, base and rally sepatutnya tendang untuk naik
tendang untuk naik, tapi breakout. Bila breakout, saya tak cari buy lah. And furthermore, kawasan ini adalah kawasan Fibonacci 261. Tadi kita dah tunjuk. So, bila dia dah drop macam ni, saya dah boleh agak lah, bukanlah hebat sampai, saya boleh agak lah mana market nak pergi. Buat penarikan Fibonacci, letak sampai ke atas. Okey. Kemudian, target saya adalah lihat 261. Ya Allah. Memang apa lagi saya nak dustakan, market ini pergi exactly kawasan Fibonacci, it go, stop and fly. Memang apa lagi saya nak nafikan, di mana tempatnya saya tunggu. Di sini ramai orang sudah mula berteka-teki. Buy di sini kena, buy di sini kena, buy di sini kena. Finally, 261. Itu tak apa lagi. Tapi kenapa Fibo dia sentiasa bagi the exact place yang bersamaan dengan ada lantai ataupun swap zone. Tengok di sebelah kiri. Ni. Ni. 261. 261. TF berapa? Ni M1. M1. So, daripada sini, saya nak kata, ke mana kau nak pergi? Ni. You boleh tarik di sini, atau you guna Fibo hakiki daripada bawah. Sebab dia sendiri berhenti di 261 dan dia ada lagi 423 di sini. Maksud kata, untuk hari Isnin, you can look for buy sampai di sini. Sampai sini. Okey? Sampai sini. Ni. Okey. Katakan kita nak buat di sini. Dan kita faham iaitu ini adalah A. Alright? Dia ada 5 structure. A. Bagaimana saya tahu dia 5? Sebab atas ini ada divergent. Apa kaitan divergent dengan wave? Dia adalah point 3 dengan point 5. Dan di sini dia buat ABC. Dan di sini dia kena buat another 5 structure. 5 structure nak kena naik ni. Daripada B ke C ni dia kena buat 5. Alright. Okay. So now, bolehkah saya mengukur daripada bawah sini? Instead of saya sedang tunggu sampai ke sini, saya nak tengok, bolehkah saya ukur di sini? Boleh. Silakan. So, for that reason, mana base breakout? Mana base? Drop, base, drop. Oh, bagus, dia tendang. Ini menunjukkan kita belum mampu lagi mencari buy. Sebab base ini sustain. Tendang, cantik, market turun. But then, breakout. Breakout and retest. Then fly. Breakout, retest and fly. Saya base trader. So di sini ada base drop, tak pecah, tendang, pecah. Sorry, seller, I'm look for buy. Zone base, dia jadi swap base dan dia fly. Settle by entry, which is di sini tempat untuk entry. Which is base swap. Now, soalan kedua, berapa jauh dia nak naik? Breakout berlaku di sini. Breakout berlaku di sini.
buat penarikan Fibonacci sini sampai ke atas. Okey. Mana tempat? 161 sap soy. By sini. Okey. 161 sini. Sap soy. Sap soy. Ini pun dah 100 pip bang. Second. Di sini. Breakout. Macam mana kita nak tahu breakout? Ada rahsia dia. Tapi ini adalah 261. And the third one is. Sama tak 423 kita dengan the level of tempat yang kita tunggu? Sama tak tempat yang kita tunggu base pada fiber hakiki daripada perjalanan di sini dengan kita punya subwave untuk berada di tempat ni? Sama tak? Sama bang. Itu yang memberi keyakinan kita bila banyak overlap Fibonacci merujuk kepada tempat yang sama. Dia mungkin ada spike sikit sebanyak. Okey. Tapi area tu, itulah. Dan this is what I want to offer pada anda yang mana ingin melihat different dimensi, different view market selain daripada sekadar SNR, sekadar SND dan sebagainya. Bagaimana the power of Fibonacci will give you tempat-tempat yang anda akan standby sebagai entry zone. Boleh Zain guna M1, boleh. Nak tanya candle mahal tu sampai bila? Oh, tak tahulah candle mahal ni sampai bila. Oi, mahal betul candle sekarang. M1 pun 100 pip pun. M1 sampai 780, 800 perjalanan dia. Mahal candle sekarang. Alright, kawan-kawan, sahabat. Anda ingin bersama dengan saya, saya baru update di bio, saya baru saja update. Anda boleh klik di situ, ada admin saya akan membantu. Masuk grup percuma. Ada link Wahab lah. Okay. So, nampak kat mana tempat yang kita nak play around dengan Fibonacci, ada zone dan kita akan, okey, sekarang ni kat mana ni? Okey. Sekarang ni hari Isnin apa kita perlu buat? Dia dah hit kawasan 161. 161 adalah zone Roblox. Tengok di sebelah kiri. Ada zone resistance. So, hari Isnin sabar. Breakout zone ni yang mana zone Fibonacci 161, tunggu dia masuk sebab di sini ada resistance yang sudah dipecahkan. Then please ambil di sini dulu. Sebab ini juga ada kepala-kepala di sini sebagai Roblox. Kemudian dia pasti akan buat pullback dan akan naik ke atas balik. Dan kalau anda lihat kaedah ini, okey, you akan nampak bila dia breakout, dia buat pullback, you akan nampak bagaimana elliott wave ini bekerja. Dan saya kata untuk wave B ke C dia memerlukan 5 structure, which is dia akan jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia ada 5 structure bang. Dia ada 5 structure. Okey.
Ada pertanyaan yang saya boleh jawab? Wah, kelas free ni. Free je lah duta. Inilah kerja-kerja daripada penyokong Perikatan Nasional. Okey. Saya ada hutang kot. Itu hari saya patutnya buat satu Fibonacci setting dan juga kaedah untuk membuat penarikan Fibonacci. Okey. Saya tunaikan hutang tu. Right, so yang ni siapa yang nak ambil gambar silakan. Zon mana yang you all perlu ni, okey, silakan. Baik. Saya padam semua. Saya hanya nak mengajar basic Fibonacci dan setting. Siapa setuju? Sila like. Sila ni. Sila type 1. Siapa yang sedang menunggu untuk ni? Baik, ramai. Saya nak tengok apa ramai yang nak tengok rahsia Fibonacci saya ni. Baik, boleh. Okey. Okey, saya padam semua ya. Okey, dan fokus goal kita dah pun selesai daripada top down analysis. Saya bermula dengan yearly tadi. Okey, kita tengok balik yearly. Okey, yearly Okey. Okey, kita mencari zon 4 3, 4 Okey. Kita juga pergi kepada day 1 which is ni kawasan kita, dia nak buat A. Yang kita dah buat A, B, C 1, 2, 3, 4, 5 semua tadi kat sini adalah untuk melengkapkan sektor B. Kerana B terdiri daripada A, B dan C. So di sini cari another cell untuk drop sampai ke sini. Dan di sini ada another swap zone which is di sini resistance, breakout, retest, fly and another retest. Top down analysis sampai ke M1 complete. Saya bagi dekat mana nak buy, bagaimana structure elliott wave dia. Saya nak padam sekarang. Okey, saya nak padam sekarang. H4, ada yang bertanya tentang H4. H4-nya begini. Ya. H4-nya begini. Ini adalah A ke B yang kita lakarkan di sini. Dia buat A, B dan C. Ini telah dilihat di M5 dan juga M1 di sini. Dan kita nak sampai ke sini. Ini zone dia which is dekat top base ni untuk ambil sell mode. Ya, dia ada situ. Baik. Okey, then saya akan padam semua. Oh, padam macam mana? Saya boleh buat lagi. Dan saya pun dah tahu kat mana. Saya dah tak ada masalah. Baik. Sekarang saya nak buat sikit penulisan. FMCBR. Ini adalah company saya, grup saya yang dinamakan sebagai FMCBR. Bagi dua, alright, FM adalah merupakan Fibo measurement sebagai bab terpenting. Sebab tu saya tak di sini dulu. Saya tak letak di belakang. Ini adalah terpenting sekali, which is dia adalah Fibonacci untuk mencari zone. Sebab tu saya bukan entry dulu baru nak cari zone. Saya cari dulu Fibonacci, cari zone.
Okey. CBR merujuk kepada candle, break and retest, which is candle, break, retest. Right? Dan di sinilah terletaknya entry kita. Inilah terletaknya entry kita. Bermaksudnya entry ni duduk nombor 2. Bab entry ni duduk nombor 2, bukan nombor 1. FM ni duduk pertama. Zone dulu, cari zone dulu. Zone mana market ini betul-betul stop dan berhenti dan baru you akan apply yang ini. Bukan cari yang ini dulu baru nak cari zone. Itu kesilapan. Cari entry dulu lepas tu baru nak cari TP. Tiba-tiba tempat entry bukan tempat dia stop. Kan mampu. So, cari dulu di sini. Fibonacci zone dulu. Baik. Itulah FM CBR. Saya punya group. Ya. Baik. Bagaimana kaedah untuk menentukan yang ini? Okey. Di sini ada dua metod. Yang pertama, dominant break. Yang kedua, CB break. Ada dua kaedah. Dua je. Dan kenapa ada dua? Saya akan jelaskan. Manakala bab sini, bila dah ada fiber zone, entry kita akan masuk menggunakan code name dua enam tujuh. Apa itu 267? Kita sebenarnya ada 12 kaedah untuk entry. Ya, sebab market ini dia sentiasa berubah-ubah, variable, bermutasi, sukar dijangka, dan kita ada 12 kaedah, pattern dan juga bentuk untuk entry. Tapi yang common berlaku, yang sentiasa menjadi reversal adalah 267. Dan 267 pattern dia wajib dihafal. Macam mana dia punya itulah. Senang saja sebenarnya 267 itu. Baik. Sekarang kita nak bincang yang ini. Tapi sebelum kita bincang yang itu, kita punya Fibonacci wajib kita setting dulu. Kita tambahkan 1.88. Okey. 2.88. Okey. 4.88. Okey. Seperti kalau saya buat penarikan Fibonacci, dia akan menjadi zone macam ni. Okey, dia akan jadi zone macam tu. So di sini ada 188, 288, 488. And di sini kita ambil zone bukan atas satu garis lurus. Kalau macam biasa kita tarik fiber, dia hanya satu garis saja kan. So that's why 488, 188, 288 dia akan membentuk buffer. Buffer yang mana market ni suka buat apa ni, pattern dulu dalam zone sebelum dia bertukar arah. So ini buffer dia yang kita namakan TP, which is zone yang mana sangat selari dengan every aspect of base, swap, SNR atau SND yang akan di overlap oleh this zone. So zone ini akan menjadi sangat kuat. Kenapa pilih 188? Oh, itu cerita yang lagi panjang. Kenapalah kena buat kajian lah ya.
kajian yang mendalam selama hampir 5-6 tahun sebelum saya keluarkan metod ini. Baik, so di sini bila kita tambah, kita akan dapat exactly whatever yang I draw di sini sama, persis yang sama, similar. Baik, sekarang kita nak lihat kaedah bagaimana kaedah untuk lakukan penarikan tu. Sebentar, saya padam dulu yang ini. Okey. Pertama, dominant break. Okey. Bab pertama adalah bab apa yang dimaksudkan dengan dominant break. Dia sama seperti mana yang you all boleh nampak, ada setengah orang panggil sebagai mother candle. Okey je, tak ada masalah. Okay, let's say there is satu batang candle dan ada dia punya shadow dia ke, ada tak ada shadow ke, I don't mind lah. And then sini dia punya open close dia lah. Dia punya open close. Baik. Bila candle terlalu besar, apa kadang-kadang tak semestinya besar juga. Dia kadang-kadang bila candle nak bentuk sideways. Bila candle nak membentuk sideways, katakan there is a bull candle. So akan ada yang berada di dalam dia. Saya tukar dulu kepada sebentar ya. Merah. Merah. Okey. Okey, tengok kadang-kadang selepas dia yang bull ni, bull open and close di sini, kemudian dia close di sini, dia tak pecah untuk meneruskan kenaikan. Dia bermain di dalam. Dia bermain di dalam. Sometimes adalah shadow-shadow dia ni semua. Itu bukan perkara yang perlu dilihat. Cuma lihat di area open close ni. Kemudian kita tengok mungkin juga dia aduh susah betul lah. Okey. Nak copy tak boleh. Okey. Dia buat satu lagi. Kemudian dia buat satu lagi. Okey. Syarat dia untuk melakukan domino break 3 CS. Ya, 3 CS. Mesti ada dalam sebatang ni. Let's say katalah. Let's say kata yang inilah. Dua je dia breakout. Dia tak boleh jadi dominant. Why? Dua saja yang dikandung oleh mother candle. Dia kena 3. So, yang ketiga, 3 tu minimal lah. Kalau nak jadi 4, 5 lagi bagus. Tiba-tiba yang ketiga pecah. Then, inilah saatnya kaedah pengukuran Fibonacci kita akan bermula. Sebab market ni dah pun drop dan dia telah pun melakukan engulf dengan candle sebelah. Cuma kaedah engulf dia memerlukan beberapa batang candle dan kita boleh nampak ada engulf yang one by one engulf. Okey lah. Tapi yang ini 1, 2, 3 engulf. Tapi still engulf dengan a very big mother candle. So arah sell telah pun diketahui. Dan sometimes dia masuk balik ke dalam dan tidak melepasi garis di atas. Masih valid. Cumanya kita nak tahu kalaulah dia nak turun, ke mana dia akan pergi, kita akan membuat penarikan daripada body candle yang keluar sampai atas sekali
shadow. Ya, kita akan buat begitu. Alright. Contoh. Buat contoh terus. Okay, this one. Ada bear candle dan bermain-main di dalam dia beberapa candle, lebih dari 3, finally break out. So, arah buy sudah pun diketahui. Cuma dekat mana dia nak stop, itu yang belum kita tahu. So, buat penarikan daripada sini sampai ke atas. Can't you see ke mana dia stop? It stop exactly at 261. Soy. Boleh? Untuk dominant break. Anda faham? Faham Daniel. Daniel dah kata faham. Okey. Kita cari lagi. Ini kaedah pertama dan perlu didahulukan sebelum kita pergi ke CB break. Dominant adalah keutamaan utama kita. Sebab sometimes dominant tak ada macam sekarang ni kan. Dia tak ada dominant sebab di sini dia 1-to-1 break. Dia tak membentuk dominant break. Dia inggah one by one. So kaedah dominant tak boleh pakai. Kena pakai kaedah kedua. Tetapi satu one by one lah ataupun perlahan-lahan kita kena tengok dulu. Alamak, ni kenapa pula kau nak warning aku? Kenapa apa bahasa aku pakai yang kau marah ni TikTok? Oi. Sekejap, saya pergi sekejap. Okey. Okey. Lepas break bullish, direction bullish. Yes. Body mesti break shadow atau body saja dah membadai. Mesti break body. Bukan shadow. Body sudah membadai. Dia break body. Sebab tu kita letak open and close. Open and close. Dominant kuat tak? Dominant ni sangat kuat bang. Boleh dikatakan 261, 423 tu memang wajib lah. Okey, jom kita lihat kepada time frame di 15 minit. Okey. Supaya dia akan menjadi pandangan anda yang lebih. Okey. 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 Ni. Okey ni. Dalam kluster bawah ni, the last candle adalah this candle. You boleh nampak dia punya body dia open close dia. Sebab tu kalau saya guna line chart, you akan nampak ini adalah body terakhir. And happen to be this body yang terakhir ini adalah merupakan dominant. Betul? Happen to be the last body itu adalah dominant. Betul. Baik. Itu telah memberikan kita bahawasanya market is bullish. You tahu bullish kenapa? Sebab this candle, a very small candle, dia yang berjaya pecahkan mother candle. After beberapa candle tidak mampu pecahkan, dia yang mampu pecahkan, which is a very small bullish candle. So, zone mother candle adalah zone entry. So, automatic zone mother candle akan menjadi zone entry dan zone mother candle akan sentiasa di-retest. Nah, cari peluang buy dalam zone ni. So, kita buat penarikan Fibonacci daripada candle yang keluar ni.
buat di situ body dia sampai ke shadow. Lihat, saya kata, biasanya after dia breakout, 161 ini sub-sub-soy. Sub-sub-soy. Itu pun dah berapa ratus pip. Kemudian berlaku rejection down. Dan kalau nak batalkan ini, maksudnya candle kena close bawah. Barulah setup ini batal. Selagi mana dia tak duduk di bawah mother candle, setup ni belum batal. And then finally, dia memberikan kita satu lagi entry. So, maksudnya di sini, kalau kita ni bijak ataupun kita ni kreatif, kita akan dapat melihat yang naik pergi ke 161 adalah wave 1 in order to go up. Masuk balik is wave 2 sebagai pullback. The strongest is wave number 3. And then dia tak stop di situ sebab di sini tak ada dominant break. Yang ada adalah dominant break juga. Cuma dia tak jadi seller tapi dia jadi buyer. Ada sepatang candle, saya besarkan. Ada sepatang candle, dalam dia ada 1, 2. Sepatutnya kalau nak jadi seller, dia keluar sebagai sini. As a bearish. Baru short di kawasan 261. Ada dominant break untuk menjadi asbab kepada sell. Tapi tak. Dia jadi bullish. Dominant, candle, tapi bullish yang keluar. Bermaksud continuation. Ke mana? 4, 2, 3. Ni, 4, 2, 3. 4, 2, 3. Baik, kenapa dia naik lagi? Okey, sebab ini adalah di time frame kecil, di pertengahan. Bukan di hakiki di bawah. Ini kita kira macam kita kira ukur subwave dia. Sebab setup itu berlaku di pertengahan. Ambil je lah. Ini TF 15 minit. Okey. Kita cari lagi dominant break sebentar. Mungkin kita duduk di H1 lah. Okey. Katakan kita duduk di H1 lah. Okey. Ada tak? Ada. Mana dia? Di sini. Ni. Okey. Jom saya cerita satu persatu. Daripada sini, okey, market ni dia membentuk divergent. Okey, market ni dia membentuk divergent. Nampak divergent. Ini adalah pattern reversal. Ini pattern reversal, divergent. And then, divergent ini, ending dia datang daripada mana? Daripada atas sini. Ini mula market turun. Right. Penarikan Fibonacci mesti dilakukan terlebih dahulu. Ini mati di sini. Kemudian, nampak tak? Okey, dia ada satu. Ini bagus. Semasa market ni daripada atas, dia hit di sini, apa yang ada di sini? Which is dominant break. Bull candle ni. Buat penarikan Fibonacci untuk tahu ending dia kat mana. Ni. Slightly ni. Breakout mother candle di kawasan Fibonacci. Kehadiran dominant break di kawasan level Fibo. Finally, dia bagi kita satu lagi, iaitu ending 161 sebagai pullback. You nak cari mana lagi ketepatan ke sini? Kemudian berlaku drop. Di sini
bukan dominan. Sebab yang ini tidak mengikut 3 candle, tapi 2 saja. 1, 2 tak boleh guna. Ini menggunakan kaedah kedua, which is ini adalah break support. Okey, kaedah kedua kita belum sentuh, tapi saya tarik je. Buat sini breakout, tarik sampai ke atas. Okey, kenapa saya guna shadow? Sebentar lagi saya beritahu. Ini dia berhit di kawasan 161. Okey, apa yang ada di 161? That is your question. Sebab 161 ada satu lagi dominant break. Satu candle besar yang mana market bermain, sub dia bagi bull. Entry zone dalam dominant break. Kat mana market ni nak ending? Tarik Fibonacci. You boleh dapat 161 sub-sub-soy. Right after market dah break, masuk balik dalam, terus fly, sub-sub-soy. Kemudian, di sini ada satu lagi dominant break. Iaitu di sini. Sebatang candle bull, 1, 2, 3, pecah. Jangan buy. Ini petunjuk sell. Kat mana dia nak pergi? Tarik sub-sub-soy. 161, 261, 261. 261. Sikit lah. Sikit sangat. Tapi, bila dia fly, apakah yang ini membatalkan setup ni? Sebab setup ni belum ada lagi yang break. Yang ini belum break di bawah. Maksud kata setup ni masih valid. Kalau dia fly, you masih boleh guna yang ini. Ke mana dia pergi? 261. Tapi itu bukan dia, kerana final dia pergi adalah 4, 2, 3. Okey? Dan bergerak lagi ke atas. Kenapa dia bergerak lagi ke atas? Okey. Ini saya nak beritahu. Every fiber akan berlaku rejection. Every fiber akan berlaku rejection. Okay. Now, bila dia bergerak, okay, sebab zone yang kita telah pun buat, iaitu di zone 161, 261, 423 adalah roblox tersendiri. Faham tak? Roblox ini juga adalah roblox tersendiri. You see? Dia cari zone 161. Okay. Dia fly di sini. Okay. Now, saya tak tahu nak kata lah. Anda nilaikan sendiri. Selepas dia buat pullback, ada satu dominan di sini. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana candle dia? You nilai sendiri. Tapi yang saya pasti, dia close di sini. Saya, tanpa ada rasa segan silu, saya akan tarik daripada sini sampai ke atas. Paling kurang, saya akan TP di 161. Sebab itu janji saya, janji Fibonacci. Janji Fibonacci. Sub-sub-soy. 161. Kemudian, dia menjadi benteng.
dia jadi benteng. 161. Selepas dia hit 261, dia jadi benteng. Lepas dia hit 261, dia jadi benteng. Kemudian dia fly lagi. Kenapa dia fly lagi? Ada base break di sini untuk naik up. Dia pergi ke 4, 2, 3 dan seterusnya lah. Okay, dia pergi dulu. Bukan kata dia tak pergi. Dia pergi dulu. Sini dia hit dulu. Di sini dia hit dulu. Ni, hit dulu. Sebelum dia nak buat breakout pun. Untuk meneruskan lagi. Nah, kalau you tengok dominant break ini, ya, dia sangat, saya tak tahulah nak cakap. Kenapa dia, ada yang tanya kenapa dia naik lagi. Sebab kat bawah ni ada satu lagi setup. Satu setup lagi. After dia hit, dia buat pullback, dia bermula dengan setup baru ni. Nah, ini yang bawa kepada 423. Okey, dan sebab itu awal naratif saya buka live, saya terus pergi ke monthly. Dan sebab apa saya kata? Saya kata di time frame kecil, market dah pun break. Saya perlu a very solid daripada mula sampai akhir. Saya pergi ke yearly dan ternyata Fibo yearly paling tepat. Ya, tak ada spesifik time frame. Tak ada spesifik time frame. You boleh guna untuk scalping intraday hanya menggunakan dominant break sahaja. Sebab kita nak secure profit dan juga confident kita untuk hold market sampai ke level Fibo. So, maksudnya kalau kita guna di intraday boleh, di scalping boleh, di swing pun boleh. Tapi time frame-nya berbeza. Alright. Sama seperti ini juga sekarang ini. Let's say kata sekarang ini, kalau kita tengok dekat time frame kecil. Dan I would say, katakan saya sedang mencari asbab untuk membuat buy. Right? Untuk buat buy. Yang saya ada, after market ini, dia break di sini. Sebagai, orang kata apa, base tu dimatikan. Tapi di sini tak ada dominan. Saya ambil yang kaedah kedua. Saya buat penarikan Fibonacci. Sorry. Okey. Saya buat kaedah penarikan Fibonacci. Yang saya dapat, ending dia adalah di kawasan 261. Ending is ending. Lepas dapat ending, telah tarik FM. Itu Fibo measurement. Yang nombor 2 di belakang tu adalah kaedah untuk entry. So, apa yang ada di sini? Anda nampak apa yang ada dekat situ? Tolong beritahu saya. Ya, betul. Dominant. Nampak? Orang yang biasa dengan saya pasti faham. Ada satu candle besar dan dia memberikan bullish. Satu candle, 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle. Oh, puas menunggu. Orang kat sini dah ada yang basel. Tapi sub dia ni keluar. Ini dah confirm buy. Sebab sideways ada spot buy, masuk balik sebagai entry dalam zone. Selagi dia tak bolos dominan ini, buat penarikan sub-soy 161, 261 pasti akan hit. Sabarlah menunggu. Ini adalah TP kita yang pertama kalau kita seorang scalper. Seorang intraday 261 dan seorang swing 4, 2, 3. Sampai. Fibo saya dah pun berikan tadi. Bentar. Okey.
Ni. Ni. Yang kita telah pun mengajar tadi. Ni. Ni. Tuh. Nak ambil gambar, ambil. Sampai kereta batal lah. Betul lah. Satu setup itu whole sampai terbatal lah. Adakah limit berapa? Lah, kan dah beritahu ni. Ni. Minima 3 candle. Below daripada 3, dia tak kira. Lebih, okey. Okey. 3, bukan 2, 3. 3. Okey. Kita tak boleh ajar semua dalam satu hari. Nanti tak dapat. Kan? Semua masuk. Kan? Nak faham satu-satu. Hari ni kita buat dominan dulu. InsyaAllah. Besok-besok kita buat lagi. Satu lagi CB. Kaedah kedua. Tarik pun dah beritahu. Tarik dah pun dah beritahu. Ini body. Let's say katalah ya. Let's say kata di sini ada shadow. Body tu shadow terakhir dalam, kalau nak share, shadow terakhir di atas. Kalau by, shadow terakhir di bawah. Berapa kaedahnya ada? 2 je. Untuk guna Fibonacci ni 2 je. 2 je. Salam Fibonacci. Ni kan dah tulis ni Fibonacci punya setting ni. Cikgu, Fibo tu nak cari kat mana? Alamak, cari kat mana? Dalam MT4 ada lah. MT4 ada lah. Dalam trading view pun ada. Ubah je. Oi, Brunei, terbaik. Terima kasih. Okay, for those yang nak join group saya, sila pergi ke link di bio. Saya dah update. Saya ingat saya dah update sebelum ni, tapi ni rupanya tidak. Ada satu akaun lain yang saya update. Okay. Akaun TikTok saya yang lain. Okay. Yang ni, you pergi, you klik link di bio, WhatsApp, masuk ke grup percuma. Ada yang mengajar, ada yang sentiasa. Every week kita ada Zoom meeting untuk semua student di sana. Ya, tak ada bayaran. Sila PM. Okey, itu saja. Itu saja. InsyaAllah. Saya dah solat belum? Oh, dah. Saya dah solat Az-Zuhur dah tadi pukul 1.55 saat tadi. Lupa. Maklum dah tua. So, maksudnya, saya dah live hampir ke 2 jam. Alamak, DB-Buy langsung kan dia cakap dia akan masuk balik ke dalam zone. Tapi kalau kita ada pandai, kita boleh letak satu, bila dia masuk balik dalam zone, kita boleh tambah. Tak ada masalah. Selagi mana zone tu tak terbatal lah. Ya. Terima kasih Azmi, terima kasih. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, saya dah janji ada hutang. Satu hutang saya dah bayar, iaitu domino break. Satu hutang lagi, iaitu CB1 break, CB break. InsyaAllah besok. Ya, InsyaAllah besok. Itu saja. Assalamualaikum.